evolusi dan masih lagi membentuk lanskap sosial dan politik kita pada masa kini. Sifat pengaruh ni dah berubah, dah berevolusi. Kalau dulu Khalifah Uthmaniyah kita pandang sebagai penaung yang bagi perlindungan dan pengesahan, hari ini pula Turki moden lebih dilihat sebagai sumber inspirasi atau contoh. Dulu jadi contoh pemodenan sekular dan sekarang ia menjadi contoh kepimpinan dan gerakan politik Islam di bawah tokoh seperti Erdogan. Jadi, secara ringkasnya, kita boleh pecahkan hubungan ini kepada 3 era utama. Pertama, era Uthmaniyah, di mana sifatnya naungan politik. Kedua, era Republik Ataturk yang jadi model pemodenan dan mencetuskan perdebatan. Dan ketiga, era Turki moden yang kini menjadi contoh politik dan sumber inspirasi. Setiap era berbeza, tapi kesannya sentiasa ada dan mendalam. Apa yang kita saksikan sebenarnya ialah sebuah evolusi. Daripada satu ikatan rasmi antara istana dengan istana, ia dah bertukar menjadi satu warisan yang hidup, yang terus bergema dalam budaya, seni dan cara kita berfikir tentang politik sehinggalah ke hari ini. Jadi persoalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Selepas melalui perjalanan yang begitu panjang selama berabad-abad, macam mana agaknya hubungan unik antara dunia Melayu dan Turki ini akan terus berkembang dan membentuk masa depan kita? Sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama.